Ni kita nak buat penukaran bearing by gemuk. Okey. Ambil yang paling biasa-biasanya. Ni RM10 punya. First step buka dulu. Pakai kaki. Okay, kita buka nut sebelah kanan dulu. Wah. Baru ada konten semua. Garu kepala. Manager. Tengok tangan kat belakang tengok. Keluar masuk. Itu je kerja dia. Wah, dia sudah marah. Dia sudah marah. Betul. Nampak kan? Okey. Sudah keluar. Belum tak? Belum. Buka dia punya dust seal dulu. Lepas tu ada pin. Wah, sudah keluar nampak itu pin keluar. Bukan senang nak buka Tangan berseni je boleh buka. Ni orang gemuk mesis. Ayo. Tu dust seal. Satu konten lagi ya. Oh, buat tangan berseni sudah keluar sebelah. Satu konten. Tukar satu dulu. Ha? Ini ya. Sebelah rosak, sebelah tak rosak. Mantap lah ini gemuk. Semua motor dia boleh bikin. Motor kecil, motor besar, motor cross. Itu belakang manager. Yongxing manager. Dia mau cuci. Ini Petrol. RM2 petrol. 2%. 2% lah. Subsidi mah 300 liter 1 bulan. Kasih cuci dulu nampak. Komen dah 10 tahun dah kerja. Awet kerja pun dah tak ada guna ya. handsome tu, awet pun ramai. Sabar mari. Benang apa ni? Yongxing. Dia apa orang kata tak proper lah gemuk Wah, dia betul ngam. Das. Okey. Mana ni? Balik apa? Petrol gas. Diesel. Lagi teruk. Minyak pakai gas, saya pakai ekor. Itu warna merah ni lagi.
Itu gemuk je pakai. Salah isi. Isi apa gemuk? Itu ni. Yang merah tu gemuk. Ini orang banyak kaya, isi merah. Petrol. Apa? B-Power B-Power. 98. 98. Itu berapa? 99 lah. Saya rasa macam 100. dekat-dekat 100 lah dia. 100. 100. Center bush. Dah bakar, lepas tu dia lembut sikit baru mak ketuk. Itu macam mak dia pin. Kalau tak tanggal bearing. Masuk longkang dia. Ni kita pasang kita. Namanya Ahmad. Nama siapa? Ahmad Okey, hampir siap. Besok dah boleh luncur. Kalau dia nak nampak ni habis lah.